Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membentangkan tentang pembentangan protokol ujian kemahiran spesifik kumpulan khususnya bagi sukan bola tampar. Ini adalah tugasan dua pentadsiran berterusan bagi subjek PJMS 3273 pentadsiran dalam pendidikan jasmani dan sukan. Pensyarah yang mengajar saya adalah Dr. Zul Aizam bin Yasin. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Faris Hazwan bin Ridauddin daripada option Bahasa Melayu 4 atau Minor PJ, ambilan Ogos tahun 2024-2028 dan angka giliran saya adalah 2022-08231-0007. Untuk pengenalan, bola tampar ini merupakan salah satu sukan berpasukan yang paling popular di dunia. Ia mementingkan kerjasama, ketangkasan dan strategi yang pantas. Sukan ini dimainkan oleh dua pasukan di atas gelanggang yang dipisahkan oleh sebatang jaring. Bagi sukan ini terdapat beberapa kemahiran, yakni kemahiran menyangga, merejam, hadangan, servis dan juga mengumpan. Untuk objektif ujian, kita akan menilai kemahiran asas dalam sukan bola tampar, menilai tahap kemahiran dan kemampuan murid dan juga mengukur kebolehan murid mengawal bola. Baiklah, untuk perincian ujian ini adalah kemahiran yang paling asas kepada pemain supaya dapat mengawal bola dengan betul. Kemahiran yang diuji adalah kemahiran servis, rejam dan juga hantaran. Ujian ini dilakukan dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diberikan tempoh masa yang tertentu. Baiklah, untuk prosedur pelaksanaan, ia dibahagikan kepada 3 ujian, iaitu ujian servis, ujian hantaran dan juga ujian rejam. Untuk ujian servis, yang pertama sekali, kedudukan peserta berdiri di zon servis, yakni di belakang garis belakang. Yang kedua, dari segi pelaksanaan, peserta melakukan 5 kali servis dan mereka boleh pilih sama ada ingin melakukan servis bawah atau atas. Yang ketiga, sasaran. Bola mestilah melepasi jaring dan mendarat di dalam kawasan sasaran yang ditandakan. Yang keempat, pungutan mata diberikan berdasarkan zon pendaratan bola. Bola sangkut jaring atau keluar dikira kosong mata. Yang kedua adalah ujian hantaran. Kedudukan peserta mesti berada pada posisi tengah di belakang. Pelaksanaan. Penguji akan melambung atau menghantar bola dari arah lawan. Manakala peserta perlu menjangga bola tersebut sebanyak 5 kali berturut-turut. Sasaran. Bola perlu dihantar ke arah sasaran di mana seorang setter menunggu. Penilaian. Dinilai dari segi ketinggian hantaran dan juga ketepatan bola sampai ke sasaran. Untuk keperluan ujian ini memerlukan beberapa peralatan seperti whistle dan bola tampar. Selebihnya, gelanggang bola tampar yang sesuai dan kondusif juga perlu disediakan oleh guru supaya ujian dapat dilaksanakan dengan lancarnya. Dan akhir sekali, borang penilaian, di mana borang inilah yang akan dicatatkan segala markah, segala perkembangan dan juga segala penilaian yang akan dilakukan oleh guru terhadap pemain yang melaksanakan ujian. Untuk protokol penilaian akan dibahagikan kepada 3, iaitu kriteria penskoran stesen, grade pencapaian dan juga borang skor. Untuk yang pertama, terdapat cara pengiraan mata yang tersendiri dan maksimum mata yang diberikan untuk ketiga-tiga kemahiran adalah 15 mata. Untuk yang kedua, jumlah markah keseluruhan, yakni 45 mata akan ditukarkan kepada peratusan untuk menentukan tahap kemahiran atlet. Sama ada atlet itu berada pada tahap elit atau pertengahan atau tahap asas atau tahap permulaan.
Untuk yang seterusnya adalah keselamatan dan etika. Yang pertama, prosedur keselamatan, yakni pemanasan badan perlu dilakukan selama 10 hingga 15 minit sebelum ujian bermula. Terutamanya fokus pada otot-otot tertentu seperti bahu, pergelangan tangan dan kaki untuk mengelakkan kecederaan. Yang kedua adalah pemeriksaan kawasan di mana perlu pastikan bahawa permukaan gelanggang tidak licin, tiada halangan seperti barang-barang seperti botol atau beg dan juga jaring dipasang dengan kukuh. Bagi etika pelaksanaan, kejujuran penguji adalah mesti mencatat skor secara telus tanpa berak sebelah. Peserta dilarang memanipulasi keputusan. Yang kedua adalah semangat kesukanan di mana peserta perlu saling hormat menghormati dan memberi galakan kepada rakan lain semasa ujian dilaksanakan. Untuk analisis dan pelaporan, yang pertama adalah pengumpulan data, yakni skor mentah dari setiap stesen dimasukkan ke dalam pangkalan data digital. Yang kedua, pengiraan statistik asas di mana mean atau purata untuk melihat tahap penguasaan keseluruhan kumpulan. Yang ketiga, sisian piawai di mana ia adalah untuk melihat jurang perbezaan kemahiran antara peserta. Adakah kemahiran mereka sekata atau ada yang terlalu jauh tertinggal. Yang ketiga adalah visualisasi di mana data diterjemahkan ke dalam bentuk graf bar atau carta radar untuk nampakkan lagi perbezaan prestasi bagi setiap kemahiran. Untuk kelebihan protokol dari segi objektif dan di mana kriteria pemekaran yang jelas, yakni menggunakan zon sasaran, ia dapat mengurangkan bias atau berak sebelah oleh penguji. Yang kedua, mudah tadbir. Alatan yang digunakan minimum dan mudah didapati di mana-mana sekolah atau pusat sukan. Bagi batasan protokol pula adalah kebergantungan pengumpan setter di mana untuk ujian rejam dan hantaran, kualiti hantaran daripada pembantu penguji boleh mempengaruhi prestasi peserta. Seterusnya adalah kepenatan di mana jika peserta melakukan ketiga-tiga ujian secara berturutan tanpa rehat yang cukup, tahap fokus dan kualiti lakuan mungkin merosot di stesen akhir. Akhir sekali adalah sesi soal jawab. Sesi soal jawab atau briefing penting untuk dilaksanakan sebelum dan selepas ujian kerana ia adalah bagi mengelakkan ketidakpuashatian atau ketidakfahaman dalam kalangan peserta atau pemain. Sebagai contoh, sebelum ujian, pemeriksa atau penilai perlulah melaksanakan briefing atau memberi taklimat kepada pemain tentang langkah-langkah ataupun peraturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebelum, semasa dan selepas ujian dilaksanakan. Ini bagi memastikan pemain tidak melakukan kesalahan yang boleh menjejaskan prestasi mereka semasa ujian.